Hari ni kita dekat HOS Kerubung, House of Soup. Dekat sini dia memang terkenal dengan dia punya sup-sup. And interestingly, dekat sini dia menghidangkan sup ala-ala Vietnam. Roti dekat sini bukan roti biasa tau. Dia bagi baguette dekat sini. So, kita try makanan-makanan dekat sini. So, sekarang kita nak try dia punya sup campa dulu. Okay. Sup dia, as stand alone punya sup, memang sangat-sangat sedap. So, kita try dia punya daging. Daging dia lembut. Tak hanging. Kau rasa lembu gila-gila tu. So, I like. Kalau korang wonder, apa tu rasa sup campa? Pernah makan mi celup tak? Exactly like that. Tapi ada touch of black pepper. So now aku nak try dengan dia punya cili kicap. Dia punya ayam dia. Aku tak tahu kenapa. Mungkin disebabkan cili tu juga. Compared tu sup yang aku makan tadi, sup daging tadi, dengan sup ayam ni. Sup ayam ni rasa pepper dia lebih kuat. Ini roti titap goyang guys. Kau nampak tak? Telur dia memang betul-betul bergoyang-goyang. Okay, roti titap ni dia gabungkan telur separuh masak bersama dengan kaya. Roti dia ada strong flavour of mentega. Bila dia letak pula dengan kaya tu macam manis-manis lemak macam gitu. Lepas tu dengan telur tu sayang. So rasa dia memang TikTok. Diorang punya start of the show iaitu diorang punya baguette dengan mushroom soup. Ini mushroom soup buat sendiri. Sebab dia bukan rasa macam mushroom soup Rantin. Dia tak terlalu creamy. Dia bukan rasa yang muak. Bila korang makan sekali dengan roti dia, memang perfect taste. So untuk dia orang punya start of the show ni, aku tak ada apa-apa komplain. 10 out of 10. The best thing that I found out, kalau korang datang dekat sini, roti titap dia tu kan dia dah letak dengan telur separuh masak tu. Lepas tu ada juga dia punya kaya. And korang makan dengan dia punya mushroom soup. Wah, sedap guys, serius sedap. Datang kedai yang hidangkan makanan Vietnam, tak sah kalau kita tak minum dia punya kopi Vietnamese. Tapi satu, mungkin dia punya macam inefficiency. Mungkin diorang boleh ubah sikit diorang punya cara ni. Sebab aku punya kopi Vietnam sumpah mat, the amount of coffee yang menitik masuk dekat dalam ni dengan amount of susu yang dia bagi memang compliment. Rasa susu tu dia tak outdone rasa kopi tu. And rasa kopi tu pun tak too strong sampai kau cup dekat kepala tau. So yang ni memang perfect. Okay, so overall dekat kedai ni korang wajib order everything yang aku order tadi. Sup dia, roti dia dan juga dia punya roti titap. Ada banyak sangat pilihan makanan dekat sini. Korang patut datang. And out of 10 aku bahkan rate kedai ni 9/10.